Okey. Kita ni dalam hidup sehari-hari ke, nak tak nak kena bergantung dengan Quran dan Sunnah. Benda ni boleh buat ke tak? Benda ni boleh buat ke tak? Lepas tu benda ni boleh buat ke tak boleh? Jadi nak tak nak kita kena gantung dengan Quran, hadis. Kalau dalam Quran dengan hadis tak ada, kita kena tengok pula dalam qiyas dan salah. Lepas tu, kita kena tengok lah. Nak tak nak, kena gantung. Jangan duk kata agama ni untuk apa ni agama. Lepas tu ni tak boleh agama. Tak dah. Dalam agama ni kepada agama ni hak semua sekali. Jangan duk main kata hak ni hak agama, hak ni bukan agama. Tak. Kiranya agama ni untuk semua sekali. Maaf deh. Mari je lah. Hatta siapa ko berok pun dia kena guna agama. Beres dah.